Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad, amma ba'd. Kepada semua sahabat-sahabat daripada Salafi, Aswaja maupun Batiniah daripada golongan Nur Muhammad, hari ini saya berbesar hati untuk berkongsi dengan sahabat-sahabat PDF yang saya miliki. Terdapat lebih kurang 13,000 naskah PDF yang saya simpan dan saya kongsikan dengan sahabat-sahabat. Semoga PDF ni bermanfaat untuk kita semua untuk mencari jalan yang benar. Di dalam PDF ni terdapat 49 segmen. Antara yang saya boleh sebutkan di sini adalah terdapat hampir 80 tafsir Al-Quran, lebih kurang dalam 2-13 tafsir dalam bahasa Melayu. Begitu juga dengan hadis-hadis yang saya telah kumpul. 6 kitab hadis utama, kesemuanya ada syarah, supaya bila kita baca hadis, kita faham syarah hadis tersebut. Juga terdapat fiqh, yang mana kitab-kitab daripada imam mazhab dan ulama-ulama mazhab saya kumpulkan, saya letak di dalam satu segmen, yakni fiqh. Anda juga boleh belajar usul fiqh, anda juga boleh belajar usul hadis, dan banyak lagi segmen yang ada di dalam ni. Selain daripada akidah dan juga fiqh, ada juga kitab-kitab daripada Syiah dan juga kumpulan Habib. Selain daripada tu, terdapat juga kitab daripada falsafah Yunani kuno dan juga kitab-kitab pengenalan mengenai syaitan. Kenapa saya letak kitab mengenai syaitan tu di dalam segmen PDF ni? Salah satunya adalah saya ingin mendedahkan bahawa perubatan yang berasaskan bomoh kebanyakan diambil daripada kitab-kitab syaitan, termasuk daripada kitab Al-Buni, Samsul Ma'arif Kubra dan juga Samsul Ma'arif Sugra. Saya letakkan di dalam PDF ni supaya kita semua boleh selongkap apakah kebenaran yang ada di dalam Islam. Saya seorang, saya tak mampu. Sebab tu saya keluarkan ni supaya kita boleh bersama-sama, beramai-ramai membaca kitab-kitab ulama terdahulu. InsyaAllah kalau saya ada kelapangan, saya akan upgrade sehingga 20,000 PDF untuk saya kongsikan dengan semua sahabat-sahabat. Jadi kepada sahabat-sahabat, tak kisahlah daripada Salafi ke, Aswaja ke, Batiniah ke, mai kita baca ramai-ramai. Kita nak balik kepada Tuhan. Kita bukan nak balik bawa geng, kita bukan nak balik bawa, oh saya bawa Aswaja, saya bawa Salafi. No. Aswaja, Salafi adalah school of thought, sekolah pemikiran. Setiap perjalanan kita menuju Allah bukanlah satu perkara yang mudah. Kerana orang yang nak kembali kepada Allah, banyak ujian kena lalui. Banyak setan-setan akan tarik kita supaya kembali kepada setan. Saya tak kata kat orang lain, saya kata kat saya sendiri. Sekurang-kurangnya dengan PDF ni, mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk kembali kepada Dia dengan jalan yang paling benar. Kita mati, kita tak bawa geng. Kita mati, kita tak bawa tok guru untuk bagi syafaat kepada kita. Kita mati, kita tak bawa wali. Kita mati, kita dengan Allah saja. Sebab tu bila berdoa, berdoa kepada Allah secara langsung. Bila kita mati, kita dengan Allah saja. Jadi saya harap buku ni menjadi manfaat untuk kita semua. Tak perlu jadi pandai. Saya pun tak pandai pun. Cukuplah kita dapat memahami Islam tu dengan cara yang lebih baik. Ada orang tanya saya, kalau kita dah baca kitab banyak-banyak macam ni, tak perlu tok guru kah? Itu soalan perali. Tak apa, tak ada masalah. Walaupun saya banyak membaca macam ni, tapi saya tetap ada guru. Daripada petani, Naratiwat sampai ke Sabah, bahkan sampai ke Jawa Timur, saya ada tok guru. Walaupun online, sekurang-kurangnya saya masih boleh belajar. Saya ada berbagai guru dari berbagai aliran. Saya ada guru akidah daripada Salafi. Saya ada guru fiqh daripada Aswaja. Saya ada guru untuk menjelaskan tentang falsafah Yunani pagan. Saya juga ada guru bercakap tentang berbahas dengan non-Muslim. Saya juga ada guru yang menjelaskan kitab-kitab utama di dalam Islam. Saya bukan nak bangga.
Sebab tu saya tak mau cerita benda ni. Tapi bila orang tuduh saya tak berguru, itu jawapan saya. Baca PDF tak semestinya kita faham semua. Kita kena cari tok guru untuk belajar supaya kita benar-benar faham. Sebab tu saya pernah sebut, jika kita ada tok guru, kita sayang tok guru kita. Sayang kerana apa? Sayang kerana dia bagi kita ilmu. Yang keduanya, jangan belajar pandai sendiri tanpa ada guru. Kecuali kita pandai mencari rujukan di dalam internet untuk mengesahkan satu-satu perkara. Kalau tak pandai macam saya, eloklah cari tok guru supaya kita faham satu-satu segmen tu. Dan saya nak bagi tahu, setiap ilmu ada penjaga dia. Kalau fiqh ada penjaga dia. Maknanya orang alim dalam bidang tu. Kalau akidah ada penjaga dia. Ada orang alim yang jaga. Dan kita sebagai orang awam, bukan siapa-siapa, maka mereka adalah rujukan kita. Sekian, Assalamualaikum.